Assalamualaikum, hai korang semua. Kali ni kami akan bermula dari Kuala Lumpur untuk jelajah beberapa provinsi di Southern Thailand. Dan yang bestnya, kami buat road trip dengan kereta sendiri. Kami akan travel selama 2 minggu, explore pelbagai tempat menarik, makanan sedap dan suasana unik di selatan Thailand, termasuk Koh Lipe, Krabi, Banga, Phuket, Ao Nang dan Hat Yai. So, jangan lupa tonton video ni sampai habis sebab banyak tempat menarik kami nak kongsikan dengan korang. Dan macam biasa, jangan lupa subscribe, like, share dan tinggalkan komen untuk support channel Hana and Murin. Untuk trip kali ni, kami akan masuk Thailand melalui Wang Kelian, Perlis. Sebelum meneruskan perjalanan menuju ke destinasi pertama kami, Koh Lipe, kami akan ke sana melalui Pak Bara Pier dan dari situlah pengembaraan kami bermula. Sebelum masuk ke Thailand, kami singgah dulu di Changlun untuk urusan insurans. Untuk travel dengan freedom of mind, kami beli complete coverage, compulsory, voluntary, extension 101 dan travel insurance untuk coverage personal. By the way, segala dokumen kami dah siap submit ke gotai.com beberapa hari sebelum travel. Kita kena contact current company insurans kereta kita. Pihak company akan quote harga extension tu. Untuk personal insurance pula, kita boleh pilih mana-mana company insurans yang kita minat. Okey, kita sudah sampai dekat border Wang Kelian. So kita akan masuk border Thailand melalui sini. Okey, kita orang dah masuk negara Thailand. So tadi dekat border pun okey, terkawal, tak ramai orang, cepatlah proses. Sebelum ke jeti, kami sempat singgah sekejap di Pak Bara Viewpoint. Dari sini boleh nampak pemandangan Laut Andaman yang luas. Sekarang kita dekat Pak Bara Viewpoint. Kat sini ada nampak view, ada view pulau-pulau kat sana. Tak silap yang sana jauh sana tu, sana Pulau Langkawi. Angin sedap banget. By the way, tiket feri kami dah book dengan Carlisa Travel. Jadi semua urusan mudah. Nanti akan ada staff tunggu kami untuk bantu urus parking kereta dan tiket feri ke Koh Lipe. So kita orang tengah follow tuk-tuk ni. Dia akan bawa kita orang pergi tempat parking kereta. So nanti lepas parking, dia akan bawa kita orang pergi ke jeti lah dekat Pak Bara. Okay, kita dah sampai tempat parking kereta, Yacht Car Parking, P-A-K-I-N-G Parking. Okay, kita dah sampai dekat Pak Bara Pier. Cuba tengok kat sini ada orang niaga. Ada macam bakar-bakar tengok. Oh, ini gambar. Lalu kat Malaysia dia orang print atas pinggan lah. Nanti balik aku nak tengok, mesti ada gambar aku dalam tu. Beli lah sikit-sikit kan. Thank you. Okay, kita dah sampai dekat entrance ya. So kita kena bayar 200 untuk aku Malaysian ni. Kena bayar 200 plus 40 tu untuk cukai jeti kot, tak silap. Kat sini ada kafe, kalau nak minum kopi ke apa, ada kafe sana. Boat kita orang dah sampai. Kita orang dah berjaya masuk dalam boat. So hari ni tak ramai orang. Dah sampai di Koh Lipe. Perjalanan ambil masa lebih kurang 1.5 jam dari mainland. Air laut dia jernih biru turquoise. Sekarang masa untuk chill dan explore apa yang menarik kat Koh Lipe. Hello. Welcome to Mountain Resort. Thank you. Mountain Resort. Thank you. Pasal sampai ni atas ke? I think this is normal for that. So bye-bye. Ui, macam mana nak naik ni? Wow. Wah, tengok kita meredah air laut. Oh ni lah, ni kan? Reception dia ke? Bukan ni restoran. Betul lah. No, reception. Wow. Oh. Breakfast besar. Okay, thank you. Wah, bila dia tengok view dia, cantiknya. Kita orang sampai je terus hujan. Tapi nice view. Very nice view.
basic ada minibar, ada kopi, drinking water, kettle, the sleep bar. Toilet pun bersih. Hello, Lipe. Wow, what a view. Ni pemandangan bilik kita orang. Sekarang dah malam, kami nak keluar cari dinner. Resort ada sediakan free shuttle ke Walking Street, jadi senang sangat nak pergi. Driver resort ni pun sangat friendly. Walaupun bahasa tak berapa sama, tapi memang terasa mesra. Take the customer go to the Walking Street tonight, very good. Have a nice day. Thank you. Malay put Thai medai. Put Thaiไม่ได้ What put Thai medai? Put Thaiไม่ได้ cannot speak Thai. Cannot speak, ya. Put Thaiไม่ได้. Cannot speak Thailand. Sampai je di Walking Street, terus rasa suasana meriah. Kiri kanan penuh dengan kedai souvenir, pakaian dan street food. Memang tempat tumpuan kalau datang ke Koh Lipe. Bab makanan halal tak perlu risau. Kat sini ada banyak restoran halal. Kami nak jalan-jalan dulu sambil pilih restoran untuk dinner. Memang best suasana malam dekat Walking Street ni. Penuh warna dan vibe santai. Orang ni elok orang tu. Ni makan pedas ni boleh dapur pedas. Dapur ni. Ni Bang Ron lah? Ni Abang Ru, ni Abang Ru. Ni nyok ni, kuih nyok ni sedap. Coconut donut 10 baht koko. Untuk malam ni, kami decide nak take away je dinner. Badan memang rasa penat sangat. Maklumlah perjalanan panjang dari KL terus sampai ke Koh Lipe hari ni. Sementara tunggu makanan siap, kami jalan sikit ke Pattaya Beach nak tengok apa yang menarik. Suasana kat sini agak bising sikit. Ada kedai-kedai kat tepi pantai. Orang ramai lepak santai sambil makan dan minum. Menariknya, ada juga fire show kat sini. Memang meriah suasana malam dekat Pattaya Beach ni. Memang rancak. Selamat pagi dari Mountain Resort Koh Lipe. Bangun je tadi, terus nampak pemandangan yang sangat cantik. Suasana dia sunyi aman damai. Angin sejuk dengan pemandangan laut jernih berkoral. Wow, memang maksimum lah ketenangan dekat Mountain Resort ni. Lepas bangun dengan suasana yang tenang melayan momen-momen of silence, sekarang masa untuk isi perut pula. Kami breakfast in-house je dekat restoran. Restoran kat Mountain Resort ni memang special sebab view dia magnificent. Jom kita tengok magnificent ke tak. Uh, 38. 38. Ya. Thank you. Ya, welcome. Tengok apa yang ada untuk breakfast. Satu je yang kurang best dekat Mountain Resort ni, dia tak sediakan menu halal. So untuk breakfast pagi ni, kami makan kacang dan buah-buahan je. Thank you. Tapi semua drawback tu memang terubat balik dengan view dari sini. Korang tengok ni, pemandangan laut dengan suasana yang sangat tenang. Depan mata nampak Koh Adang dengan jelas. Subhanallah, rasa damai hati betul kami melayan kecantikan alam pagi ni. Kadang-kadang simple breakfast pun boleh jadi nikmat bila ada view macam ni. Memang priceless. Okey, setelah relax kejap kat bilik, sekarang kami nak ke pantai pula. Bestnya, Mountain Resort ni dia ada private beach khas untuk guest kat sini. Sampai je kat pantai, memang tenang. Pantai dia bersih, pasir dia halus dan view laut memang menghadap terus ke Koh Adang. Serius cantik. Oh, cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Ini resort kita punya ke? Dekat sini ada tempat duduk untuk guest. So kalau malas nak mandi laut, boleh chill bawah gazebo sambil tengok ombak. Memang perfect untuk lepak atau relax melayan suasana. Selain itu, resort juga menyediakan kayak. So kalau nak kayuh keluar sikit ke tengah laut pun boleh. Air dia pun tenang. Jadi sesuai sangat untuk kayaking santai. Memang puas hati dengan private beach ni. Walaupun simple, tapi sebab sunyi dan eksklusif, terus rasa premium. Ui, pasir dia lembut lah. So nice. Pasir dia lembut. Kita nak pergi mandi. Woo! Oh, air dia sejuk. Bestnya.
Hari ni hujan kat Lipeh. So kita orang pun ada bawa ni kambing perap tamak western. So kita akan grill sambil hujan, sambil tengok menikmati scenery cantik. Next kita masak sausage. Habiskan semua bekalan. Alright, sausage kita dah masak. So lagi ni hujan ni apa? Masa untuk makan. Tak ada nasi macam ni kan. So ambil sikit dia punya kuah dia yang hangit sikit tu. Tak macam tu. Sedap. Selamat pagi semua. Pagi ni hujan dekat Koh Lipeh. Okay guys, hari ni last day kami kat Koh Lipeh. Serius rasa berat hati nak tinggalkan pulau ni. Laut cantik, orang local friendly, makanan halal pun senang nak cari. So lepas ni kita akan sambung road trip Southern Thailand. Masih banyak tempat menarik untuk kami share dengan korang. Honestly, tak sabar nak discover next adventure. Kalau korang enjoy video ni, jangan lupa subscribe channel kami, tekan butang like, share dengan kawan-kawan dan tinggalkan komen kat bawah. Kami memang suka baca komen korang dan mana tahu boleh bagi idea untuk next trip. So kita nak terus pergi ke parking naik kereta. Sekarang dari Pak Bara, kami on the way ke Krabi. Kami akan stay di Wariraq Hot Spring and Wellness. Tapi sebelum sampai, kami singgah dulu di satu hidden gems yang ramai orang luar tak tahu, iaitu Wang Sai Tong Waterfall. Air terjun ni memang unik. Your pay money nak kan? Oh, pay ticket here. Okay. Alright. Okay, orang dah dapat tiket. Dia bagi diskaun sikit sebab ada hujan. 300 baht untuk 2 orang. Patutnya kena bayar 400 baht. Okay, kita nak pergi tengok air terjun Wang Sai Tong. Sini pun kita boleh nampak air terjun yang bertingkat-tingkat. Air tak berapa cantik kan, keruh. Okay, hujan kot kat atas. Tapi ada tanya lah sama ada dangerous, ada kepala air ataupun tak. Dia cakap tak ada. So kita orang pun terus bayar lah, ambil tiket. Wih, cantiknya. Wih. Cantik lah, bertingkat-tingkat. Kat sini dah nampak lah, dalam kamera mungkin tak berapa nampak sangat. Inilah Wang Sai Tong Waterfall. Air terjun ni jenis limestone cascade. Dia bertingkat-tingkat. Memang cantik bila tengok dari bawah sampai ke atas. Yang paling unik, dasar air terjun ni sebenarnya batu kapur. Jadi terbentuk macam rimstone pools semula jadi. Bila kita pijak, permukaan dia agak kasar, tak licin langsung walaupun berair. Hujan makin lebat, so kami decide untuk teruskan perjalanan ke Krabi. Perjalanan masih jauh. Jangkaan kami akan sampai ke Klongtom Krabi waktu malam nanti. Dia terlajar tadi. Dia jalan ni. Boleh tak? Tengok dia jalan ni. Finally sampai. Gila adventure betul. Menakutkan ke gelap gila, tak ada line, tak ada lampu, tak ada apa, tak ada signage. Masuk nampak macam canggih ke. Mana tempat parking ni? Lobby. Pergi parking kat lobby dulu. Mana lobby dengan lobby?
Dah check in, dah pergi ke bilik. Ini macam wih, rare kan? Nampak tak? Korang nampak apa ke? Gelap kot. No lights. Like in your room. Inilah rupa resort ni. Semalam masa kami check in, gelap ya amat. Memang tak nampak apa-apa langsung. Pagi ni baru nampak suasana sebenar. Konsep resort dalam dusun. Memang tenang dan hijau je sekeliling. Kalau datang, kena pula musim buah, korang boleh handpick sendiri buah-buahan yang ada kat sini. Pagi ni kami nak breakfast dekat kafe di resort Wariraq je. Sambil berjalan ke kafe, memang rasa fresh betul. Sebab lokasi resort ni isolated, betul-betul di tengah hutan. Kiri kanan penuh dengan pokok, garden hijau. Udara pun bersih, sejuk dia semula jadi. Memang best, suasana dia tenang, jauh dari bunyi jalan raya. For breakfast, lihat yang room number 6. Okay, kita akan breakfast kat sini. Tengok ni ha. Ini breakfast kita orang. Halal, sausage halal semua. Kat resort ni dia provide halal breakfast. Sambil tengok garden yang cantik macam ni. Okay guys, dekat resort Wariraq ni ada satu tarikan utama yang memang special, iaitu natural hot spring. Memang dari awal kami excited nak try sebab ini antara highlight bila stay sini. Selain hot spring, kat sini mereka juga provide spa dan massage. Itu memang specialty Wariraq Resort ni. So, kalau korang datang untuk staycation, memang perfect kalau nak relax badan, release penat selepas travel jauh. Jom kami tunjuk kat korang macam mana rupa hot spring dia. Air dia datang terus dari natural source, bukan macam kolam buatan. Suhu pun memang steady, panas tapi selesa. Bestnya, bila jadi guest di resort ni, kita boleh guna hot spring ni unlimited. So, kalau korang stay sini, memang rugi kalau tak manfaatkan sepuasnya. Diorang buka untuk public juga. Hot spring, spa, massage, semua available. Kalau plan nak try, better book dulu. Sebab kadang-kadang ramai juga orang luar datang. At least kita secure slot dulu, tak perlu bersesak. Ni ada sikit info pasal mineral yang ada kat dalam air tu. So, untuk hari ni kepanasan air dekat hot spring ni 42 darjah Celsius. Nak apa tu, nak berendam ke, nak spa, water spa ke. Is it hot? Yeah, really hot. This one hot. Yeah, really warm. Oh, warm. Warm, hot, cold. Warm, hot, cold. Start the warm water 3 minutes. Move in hot water 3 minutes. Move in cold water 3 minutes. Hot and cold, hot and cold. Tak ada orang. Ni ada complimentary. Ada air. Wih, cantik lah dalam ni. Mind your head. Ni apa ni, tempat spa kot. So korang kat sini kalau datang ke Wariraq Resort ni, korang boleh book untuk buat spa. Sini mungkin macam untuk massage kot. Massage kat tengah hutan. Ni tu Wariraq ni, Wariraq ni. Wariraq. Kalau salah tadi Wariraq. So ada juga ni tempat nak shower lepas kita dah berendam. Untuk bilas badan sebelum naik ke resort.
Selesai check out dari Warirau Resort, kami plan nak ke Emerald Pool. Lokasi Emerald Pool dengan Warirau ni tak jauh pun, tapi rezeki tak menyebelahi kami. Hujan turun lebat sangat. So kami decide untuk skip Emerald Pool dan teruskan perjalanan ke Panga. Dalam perjalanan, kami singgah kat Krabi Town. Ha, ni crab. Dia ambil gambar. Dia punya landmark Krabi Town. Ada sungai dia. Okay, kita dah sampai Krabi Town. Kita tengok. Ni ketam yang ikonik dia. Ui, cantik ya, dia punya muara sungai. Perjalanan ke Panga dari Krabi masih jauh. Kami jangka sampai ke Panga waktu malam. Di Panga, kami stay di Ban Kamana Guest House. Dalam perjalanan, kami disajikan dengan pemandangan khas landscape berbukit-bukit. Subhanallah, cantik betul. Okay, kita orang dah check in dekat Ban Kamana, Panga. Bilik nampak kemas, bersih, modern, minimalis dengan katil queen. Okay, set up TV macam biasa. Ada ni apa ni, macam tangga penyedai. Tengok ni toilet dia pula. Tengok kebersihan dia macam mana. Oh, gelap. Okay, bersih. Dia orang sediakan shower gel dengan shampoo, heater. Bersih, ada sinki satu. Okay, toilet bowl. Selamat pagi guys. Hari ni kami akan buat excursion ke Panga Bay, salah satu tempat paling ikonik di Thailand. Untuk trip kali ni, kami ambil excursion dengan Farida Boat Tour Service. Menurut Farida, sebenarnya lebih dekat kalau nak akses Panga Bay dari Ban Koh Klang berbanding dari Phuket. Sekarang kami menuju ke Ban Koh Klang. Kat sini menarik sebab ada komuniti Muslim dan menurut Farida, hampir 100% penduduk di sini adalah Muslim. Kalau korang drive sendiri, tak perlu risau. Parking kereta disediakan. Sangat convenient. Excursion ni akan bawa kami ke 4 pulau sekitar Panga Bay, termasuk satu yang sangat terkenal iaitu James Bond Island. Wih, cantik lah. Cantik lah yang. Ada ketam ke sini? Okay, ni boat kita orang yang nak bawa tour kita. Okay, kita orang dah nak menuju ke kita orang ambil private boat. Hanya 2 orang je untuk boat yang terbesar ni. Deng. Oh, okay, Deng.
Guys, kita orang dah beritahu yang ni dah sampai dekat James Bond Island. Tengok, woi, cantiknya. Terpacak macam tu. Apa kat tengah ni? Oh, ni macam ada pantai. Nama asal James Bond Island sebenarnya adalah Koh Ping Kan. Tapi sejak pulau ni jadi lokasi syuting filem James Bond, dah lama dah, pada tahun 1974, terus jadi terkenal dengan nama James Bond Island. Okey, kita nak naik tangga menuju ke James Bond. So datang James Bond ni, kenalah memanjat sikit. Oh, dari sini pun ada nampak view. Tadi menaik ni menurun tak? Jom kita turun ke pantai James Bond. So orang dah sampai awal sikit tadi. Okay, bye James Bond. Okay, dah jumpa bos kita orang. Okay, kita nak gerak nak pergi ke next island. Island ni korang boleh buat canoeing. So korang akan ditransfer dekat sini lah. Macam ni. Akan ada bodyboard guide yang akan datang habis untuk masuk kat dalam sana. Kita orang untuk hari ni tak ambil package canoe. Boatman bawa kami ke satu tempat yang katanya hidden beach, tak jauh pun dari Hong Island. Kami ambil masa sekejap untuk chill, ambil gambar dan mandi laut. Tangkap boat crab. Okay, kita dah sampai dekat pantai Hong Island. So kat spot ni kita boleh mandi, boleh swim. Macam kita punya Castaway Island ni. Yeah, this is our Castaway Island. See, pantai ni kita orang berdua je. Bertiga lah sekali dengan Tekong. Tak boleh, macam dekat je. Kan? Macam dekat je.
Sekarang kami berada di Nok Krariang Cave. Gua ni terletak di pulau tengah laut. Kat sini kena berhati-hati. Batu agak tajam. Tangga pun hanya diperbuat daripada kayu pokok aja. Oh. Wow, yang bed ya. You can see bed. Oh yeah, this one. Korang tengok ni, suasana kat dalam gua ni amat gelap. Hanya cahaya dari lampu suluh je. Humidity kat sini sangat tinggi. Bernafas pun ada rasa macam wap air. Ini akasium dah terbentuk sejak juta-juta tahun dulu ni. Wow, impressive. Yes, cantik. Cantik. Okay, you like. Apapun, ini adalah pengalaman yang unik untuk aku. Masuk gua di tengah pulau, sunyi ya amat. Rasa seram pun ada. Sekarang excursion kami dah habis. Aku recommend sangat excursion ni. Boatman yang baik, sentiasa senyum je Pakcik Abdullah. Kalau korang berminat nak book atau pertanyaan, boleh cek nombor WhatsApp di ruang description. On the way nak balik tu, kita singgah dekat tepi jalan ni. Dia jual pineapple. Harga dia 7 baht, ataupun duit Malaysia RM1 sebiji. Dia cakap 1 mai manis. 1 mai tu manis. 1 mai. So kita orang beli 5 biji. Hari ni kita orang nak betul lunch dekat ni, apa nama ni, Malisa Roti. Kalau search dekat dalam Google Map, dia cakap ni nama dia Malisa Roti lah. Kita orang makan roti canai hari ni. Oh, dia tengah masak. Satu green tea, satu Thai milk tea. Roti canai dia roti dia colour kuning. Macam letak kunyit. Ya ke kunyit Oh, dia rasanya klasik macam orang Melayu punya roti canai. Ni roti dia orang kat sini panggil roti crispy nama dia. Macam roti canai tapi crispy. Memang crispy. Dia kalau macam dekat Malaysia dia macam roti tisu. Cuma dekat ada gula. Sekarang kami dalam perjalanan ke Phuket. Dari Ban Kamana, jarak ke Phuket sebenarnya tak jauh sangat. Tapi kalau nak ke Patong, ambil masa lebih kurang 1 jam perjalanan. Ni Phuket, ni jambatan Phuket. Oh, kita dah masuk Phuket. Bon Voyage. Oh, ni kita naik jambatan dia melintasi Ko Phuket. masuk Ko Phuket. Jambatan yang menghubungkan mainland dengan Phuket. Phuket ni dipisahkan dengan lebih kurang 400 meter je dari mainland. Dia bukan macam Penang jauh pula. Ni dia lagi dekat. Terus rasa macam pulau untuk holiday. Checkpoint kat depan lagi 500 meter je. Kita dah melepasi checkpoint, so nak menuju ke Phuket Town. Alhamdulillah tadi pegawai diorang tak adalah tanya apa-apa. Dia bagi kita orang jalan saja. Oh, gajah. In 3.1 kilometers. At the roundabout, continue straight. Gajah tepi jalan je. Hanya di Phuket. Gajah tepi jalan. Yang ada orang lah. Kat Malaysia pun ada juga. Kat Jalan Mahala ke Terengganu Kelantan tu. Tapi tu gajah liar. Ya, cakap tempat street banyak lagi orang ni ke? Sekarang berapa lah awal lagi? 6, 5.
Di Phuket, kami stay di Divana Patong Resort and Spa. Lokasi resort ni memang strategik, tak jauh dari Patong Beach. Kalau jalan kaki, lebih kurang 5 minit je dah sampai pantai. Tempat ni memang sesuai kalau korang nak dekat dengan kawasan happening, tapi masih nak suasana tenang bila balik ke bilik. Ini bilik kita orang dekat Divana Patong. Ni dinner kita orang untuk malam ni. Tak keluar lah, just lepak kat dalam hotel, order Grab dekat Savina Restaurant. Savina Restaurant ni halal restaurant and quite okay lah. Tengok review dia macam okay. Ni pad thai kita order 4 pack. Makanan nampak sangat memang kebuluran ni, tengah lapar. 2 pad thai, 1 pineapple pineapple fried rice. Satu ni nasi macam nasi biryani dengan ayam goreng ni, kaumak nama dia. Apa entah nama tak tahu. Ni 2 pad thai. Okay, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas breakfast, kami nak tour ke beberapa pantai sekitar Phuket. Hari ni plan simple je, just nak chill tepi pantai, tengok view dan nikmati suasana. Kita tengok nanti apa yang menarik dan aktiviti apa yang ada dekat setiap pantai. Dan kalau cuaca mengizinkan, petang nanti kami nak catch sunset. Harap dapat momen cantik hari ni. Alright, kita sekarang dekat Patong Beach, Phuket. Oh, happening ni ada payung. Payung. Jom kita nak pergi tengok dekat sikit dengan air. Oh, dia kat sana. Dia nak tunda ni. Dia tarik. Tak pakai bau tu dah lelaki tu. Tak pakai helmet. Pasir. Okay, can do. Right. 1,500. Yes. For how long? One round. One round. Normally how long? Normally maybe 5 minutes. 5 minutes. How much? 1,500. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Caron Beach. Dari Patong, jarak dia tak jauh, lebih kurang 15-20 minit je. Sepanjang jalan, pemandangan memang cantik, lalu tepi bukit dengan view laut. Caron Beach terkenal dengan pantai yang panjang, pasir halus warna keemasan dan suasana yang lebih tenang berbanding Patong. Kat sini ramai datang untuk relax, jalan tepi pantai atau tengok sunset sebab view dia memang wide dan cantik. Kalau korang suka tempat yang tak terlalu sesak tapi masih ada vibe Phuket, Caron Beach ni antara spot terbaik. Kalau kat sini kita tengok condition air kan, kalau nak compare dengan dekat Patong pagi tadi, sini nampak lebih elok sikit lah. Caron Beach ni pun panjang juga macam Patong Beach. Tengok tu lah, sampai sana ada aktiviti macam Ada paragliding semua. Kalau ada jet ski, siapa yang nak buat aktiviti ekstrim boleh datang. Okay, sekarang kita nak pergi ke Kata Beach pula. Dekat area Caron ni pun ada night market. So, siapa-siapa yang nak shopping, souvenirs ke ataupun tapi kat area sini susah sikit nak cari makanan halal. Okay, boleh tahan busy dekat area Kata Beach ni. Sampai parking pun tak ada. Oh, ni ada orang jual baju pantai dekat area Kata Beach ni. Masih lagi tengok kat sini lagi ramai tau. Lagi ramai daripada dekat Patong Beach. Lagi meriah. Lagi ramai orang mandi kat sini. Lagi ramai orang lepak dekat tepi pantai sini. Petang ni kami plan nak catch sunset di Katanoi Beach. Pantai ni terletak tak jauh dari Kata Beach, cuma beberapa minit je perjalanan. Tapi beza dia, Katanoi ni jauh lebih tenang dan tak ramai orang. Tempat ni sesuai kalau korang nak lari dari kawasan yang crowded dan nak tengok sunset dalam suasana yang damai. Ni nak piknik tengok sunset. Tengok
Sunset. Asin dia lembut. Macam susu. Asin dia lembut. Jom. Lepas puas hati melayan sunset tadi, perut pun mula rasa lapar. Jadi, kami terus gerak ke Kalim Beach, tempat yang terkenal dengan street food tepi pantai. Kita dekat Kalim. Sepanjang jalan ni memang meriah dengan gerai dan bau makanan yang menggoda. Banyak juga pilihan makanan halal, jadi tak perlu risau untuk mencuba macam-macam. Pad Thai. Kita nak usia dulu sampai ujung. Setelah beberapa hari kami stay di Patong Beach, hari ni kami nak tukar hotel ke JW Marriott Phuket di Mai Khao Beach, masih lagi dalam kawasan Phuket. Orang cantik. Oh, cantik. So, kita orang dekat viewpoint. Ni apa? Kamala viewpoint kot, tak silap. Cantiknya. Dalam perjalanan, kami decide untuk singgah dan chill sekejap di Surin Beach. Turn right. Turn right. Pusing-pusing Zat. Head Surin Beach ni memang cantik. Suasana dia ada rasa klasik pantai yang tenang dan natural. Pasir putih halus, air laut jernih, pokok kelapa yang bagi vibe tropical. Surin Beach ni ada orang cakap dia antara pantai yang tercantik lah dekat Phuket. Okay. Tengok tu. Ni lobi ke? Your destination is on the right. Okay, sekarang kita orang dekat JW Marriott Phuket. So kita orang nak check in dulu. Waalaikumsalam. Sawadika. Butterfly pea flower juice with honey lemon ka. Enjoy ka. Thank you. Okay, dapat minum. Kita nak check in bilik, so tengah dalam proses. The lobby on the second floor, and the room include breakfast. On tomorrow, we serve breakfast at the JW Cafe. Kami baru check in di JW Marriott Phuket. Di sini kami tak plan nak buat apa-apa aktiviti pun. Cuma nak layan suasana resort dan hospitality je. Tempat ni memang ada vibe yang relax, staff sangat friendly dan setiap sudut resort nampak eksklusif. Enjoy your honeymoon. Yeah, Congratulations. And enjoy your work in Phuket and Thailand. Yeah, thank you. yeah. Jom kita tour bilik. Masuk je bilik terus nampak katil bersaiz king yang memang nampak selesa. Dekorasi dia simple tapi klasi dengan perabot solid wood, terasa eksklusif dan natural pada ruang ni. Jom kita tengok toilet ni pula.
Okay, bersih, berkilat semua. Tak ada lumut-lumut. Pantry dia macam biasa, ada kopi, ada air macam kettle ni biasa. So untuk bilik kita orang ni ada private balcony. Okay, jom kita tengok. Oh, cantik. So kita ikut jalan ni. So kita pergi ke pantai lah sana. Alright, kita orang nak pergi ke pantai. Ini room kita orang dari luar, dari tepi. Ada pond. Ni apa lah? Macam fish pond ke atau apa, lotus pond. Okay, tengok ni lah. Cantik kan sunset ni. Ni guys, kita orang nak pergi ke pantai. Kita dekat Maikau Beach. Panjang tau Maikau Beach ni. Panjang ni, berapa kilometer, memang panjang. Ya, laut di Phuket. Tapi pasir dia tak selembut Patong. Rasa even Patong pasir dia lembut. Pasir dia kurang lembut sikit. Ini dalam sikit tau. Di dalam air arusnya pun deras sikit. Baik. Macam mana? Best lah mandi? Air dia fresh. Best mandi kat sini. Tapi dia dalam. Dalam? Yang budak-budak tak betul kan. Dia punya current dia dekat tepi. Dia punya ombak ni pun kuat. Okay, thank you. Apa you plan nak makan pagi ni? Pastry tu semua roll. So big breakfast today. Yes. Tengok semua orang, semua mak tali ni semua bangun lewat tu. Kita ada ni apa ni? Pastry, gluten free. Okay, cereal. This one is toast. Okay, hari ni kita orang makan ada potato, ada mushroom, waffle, ada pastries, omelette, halal lah. Semua ada complete sekali dengan sausage, semua dia ada counter part untuk halal. Okay, nasi, kopi. Okay, kopi sedap. Okay, selamat menjamu selera. Kita nak check out
Oh, ada show. Oh, nice eh. Bye-bye Phuket. See you again. Selesai explore Phuket, sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Ao Nang Krabi. Perjalanan dari sini ke Ao Nang ambil masa lebih kurang 2 jam. Kami bertolak sekitar pukul 3.30 petang, jadi dijangka sampai waktu senja. Untuk esoknya, kami dah plan nak join excursion ke beberapa pulau, termasuk Maya Bay, tempat yang terkenal lepas Hollywood buat syuting filem The Beach. Pagi ni kami breakfast dulu sebelum excursion. Dengan view cantik macam ni, memang terbuka selera. Memang perfect way to start the day. Kami stay di Seaseeker Resort Krabi dan sekejap lagi van akan datang pick up kami di lobi. Ini van dah pick up kita orang untuk pergi ke pier dekat Laporat kot, nama beach tu. Laporat Beach. Untuk naik apa tu? Apa nama? Boat, speedboat to PP. Kita orang buat tour pergi ke Kuala PP, Maya Bay, of course. Dan adalah kat mana beberapa tempat lagi untuk kita orang nak. Dia orang akan bawa kita orang. Okay, kita orang dah sampai dekat pier. Sekejap lagi nak tengok boat kita orang. Ni adalah group kita orang. Hopefully tak ramai sangat. Kalau ikut ni nampak macam tak ramai sangat. Cuma takut dalam boat nanti. Lain. Takut dia campur dengan grup-grup lain. Good morning, Morning. You say your hotel name please. Seaseeker. From Seaseeker. 1, 2. Ao Nang Theory. Check in this way please. Okay. May I try the recipe card for remember our board? Okay. Today we are pinky. Pink. Okay, ni dapat pink. Yeah, pink team. Kali ni dia macam ni kata lah, macam geng dia orang lah. Satu group pink today. Guys, kita orang dah panggil lah geng pink ya. With me today, I'm the your tour guide. Our boss, Sansan number 3. Siapa yang tak ada snorkel ataupun mask, dia orang bagi. Dia orang provide. Bukan bagi terus lah, pinjam lah. From Tan Hotel. Alright, briefing dah habis. Okay, ini group kita orang nak pergi ke boat. Cantiknya, tengok tu. Weh, tengok air dia weh. Air dia rumah air. Tu. Weh, sangat cantik. Sangat cantik. Kita orang nak cari port, nak mandi, nak berenang. Dekat tempat gelap sana tu ada macam corner tau. Tapi air dia memang clear.
are you doing? Good. Boleh ke I nak depan? kita review inside. Suruh orang tu ambil pakai kamera dia. Okay, 1, 2, 3. Sini ada kat snack bar. Kalau korang nak beli makanan ke. Ramainya manusia dekat Maya Bay ni. So dekat Maya Bay sekarang dia orang tak bagi mandi tau. So boleh ambil take foto, ambil gambar je. Ini Maya Bay yang terkenal. Orang pun ramai. Okay, sekarang kita orang nak balik ke speedboat. Okay, kita nak regroup dengan group pink kita orang. Nak balik Jenuh Batu weh, panjang. Ramai betul orang. Jam, traffic jam. How you doing? Lompat baik-baik sayang. Wow. Oh my god. Hi monkey. Monkey ke? You can walk to the front. Dia ada baby ya, baby monkey. Yeah. You can walk to the front, have a look there. Setelah puas main laut dan tour beberapa pulau, sekarang kami dibawa ke Koh Phi Phi untuk lunch. Pakej ni termasuk makan tengah hari, jadi tak perlu risau nak cari tempat makan. Lapar punya batal terlupa nak shoot video. Tinggal pinggan je ni. Makanan dekat sini makanan buffet halal. Ya adalah menu-menu simple yang korang lepas main air apa semua tu kan korang tak dapat nak tolak lah. Dia punya tu memang sedap lah. Makan pun bertimbun-timbun. Lepas kita orang naik boat ni balik ke Aonang Krabi. Aonang. Sekarang kami dah sampai balik di Naporatara. Kami tunggu minivan untuk balik semula ke hotel. Badan agak letih sebab dari pukul 8 pagi hingga 4 petang penuh dengan aktiviti excursion tadi. Untuk dinner hari ni kita orang nak makan dekat Amazing Restaurant. Ini dalam TripAdvisor, dekat dalam Google. Review dia bagus lah. Sepatutnya dia dah tutup pukul 9 malam ni. So kita orang pun saja kan, datang kedai tanya, tengok dia boleh ambil order lagi. So kita orang pun makan dekat sini. Jadi waktu mula-mula keluar tu macam
tak lapar sangat. Tapi bila dah keluar, dah order, makanan dah sampai macam ni, terbuka selera. Ni apa tu, pineapple fried rice, pad thai. Ni apa, shrimp cake tu. Shrimp cake, green curry. Lepas tu minuman kita orang pun dah habis. Dah order lagi satu. Right. Lepas dinner, kami keluar pusing-pusing sekitar Aonang. Macam ni lah suasana malam di sini. Meriah, penuh dengan pelancong yang datang dari pelbagai negara. Banyak kedai jual souvenir, baju, aksesori dan macam-macam lagi. Selain tu, ada banyak restoran dan kafe. Dari makanan tempatan sampai makanan western pun ada. Selesai check out di Aonang tadi, kami teruskan perjalanan menuju ke Hat Yai. Perjalanan dari Aonang ke Hat Yai ambil masa lebih kurang 5 jam. Jadi trip ni agak panjang hari ni. Dalam perjalanan, kami sempat singgah di Amazon Cafe untuk beli sedikit refreshment. Cafe ni memang popular kat Thailand. Kopi dia sedap dan suasana pun cozy untuk rehat sekejap sebelum sambung perjalanan. Amazon extra is extra shot espresso. Okay. Tea shot. 3 shot. Sweet level. Sweet? No sweet, not sweet. Not sweet lah. Ada lagi makanan-makanan dia. Ada kek, ada macam biskut. Okay, kita sampai Hat Yai. So malam juga lah kita sampai. Check in dekat Buri Seribu Boutique Hotel Buri Seribu. Kita orang dah check in dekat Buri Seribu, bilik 306. Okay, kita tengok. Katil macam biasa, ada burung. Ada burung love macam tu. Okay, itu kita tengok dekat belakang ni apa pemandangan dia. Sekarang dah malam. Macam biasa, Thai, diorang suka konsep toilet jenis boleh nampak dalam ni. Settle bersihkan diri, solat, kami nak keluar cari makan. Ada satu kedai yang famous di kalangan orang lokal hangout malam-malam. Jom kita try. Kita nak dinner dekat Cacak Fosin. Ni Cacak Fosin dekat jalan apa? Ui, ramainya orang. Cacak Fosin dekat Yai. Dia halal restaurant. Can see halal. Boleh cakap Melayu? Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit? Okey. Silakan. Silakan. Ya. Menu apa sedap lah? Cacak, roti Cacak roti. roti canai. Roti canai. Ya. Ada lagi ke belakang ni tempat? Ada. Silakan. Oh, belakang lagi. Tengok kita tarik belakang. Baik. Tak ada tengok dia buat roti canai. Roti. Ui, roti ni. Dia orang punya specialty dekat Cacak Fosin ni. Inilah roti. Sekejap lagi kita panggil apa ya? Ya, boleh. Panggil balik nak tengok dulu apa ada. Tengok dulu lah. Nak tengok dulu. Terima kasih. Okey lah cakap bahasa tu. Ni Cacak Fosin. Gambar baby. Alright, kita tadi kita orang order roti gula. Kalau dekat Malaysia ni dia macam roti tisu lah. Tapi dia macam nipis lah. See-through. Pinggan dia kat bawah tu. Dia nipis. Nipis lah. Tengok nipis dia. Tengok macam crispy lah. Tu tadi aku ada order Cayenne. Cayenne ni apa tadi? Teh tarik lah. Teh tarik. Dekat sini panggil Cayenne. Cayenne Ice. Orang ada order kumpul ekor. Tengok macam biasa-biasa je. Okey, kita punya nasi bubur pun dah sampai. Okay, sekarang kita nak minum Chinese tea. Chinese tea ni, kedai ni dia provide free lah. Dia letak dalam teko ni, dia bagi gelas 2. So, minum lah. Kalau habis dia boleh minta lagi. Okay, Alhamdulillah boleh. Orang ramai lagi. Okay, kita nak gerak balik hotel, tidur. Hari ni kami nak lunch di Koh Tao Hanging Lake Restaurant. Lokasi restoran ni terletak di Koh Tao, lebih kurang 40 minit dari Hat Yai. Tempat ni unik sebab korang boleh makan sambil duduk atas platform kayu dengan kaki tergantung atas air. Memang lain dari yang lain. Oh, cantik surrounding dia. Okay, kita dah sampai. Semua pelik Malaysia datang sini. Tengok tu. Malaysia. Semua Malaysia. Sekarang kita dekat Koh Tao Hanging Lake Restaurant.
Okay, dekat dengan Songkla. Boleh tengok tu. Ui, lawa. Oh, air dia hijau. Oh, nampak feeling-feeling macam dalam dekat JT. Ramai orang Malaysia kat sini. Tengok dekat depan tadi number plate, kereta semua plate Malaysia. Okay, korang tengok ni kenapa dia panggil hanging leg. Sebab dekat sini meja dia ni kat bawah ni terus ada lubang. Lubang ni terus direct ke kolam kat bawah sana. Okay, jom kita tengok apa yang ada dekat Putau Hanging Leg Noodle Restaurant. Ui, tengok ni. Ni kadang waktu malam dia ni. Jom datang waktu siang tengok. Okay, kita tengok apa yang ada. Dia punya menu dia banyak. Tapi yang dia punya special dia yang ni lah. Dia punya boat noodle periuk besar. So korang boleh pilih jenis-jenis mi, topping semua mi. Dan ada banyak lah makanan yang macam Thai food, macam nasi-nasi semua ada kat sini. Goreng-goreng seafood. Ada sop tam. Ikan siakap 3 rasa. Ikan siakap 3 rasa, ikan siakap steam lemon. Okey. Oh, cayan. Oh, tembikai dengan cayan. Okey, order kita orang dah sampai. Okey, kita orang order nasi putih, ada telur dadar, ada prawn donut ataupun apa tu, prawn cake. Prawn cake. Lepas tu ada siakap 3 rasa. Ada som tam jantung pula. Som tam kerabu mangga. Kerabu mangga. Ada sotong goreng tepung. Nampak tempting . Satu lagi yang lupa ni. Kita ada juga, order juga. Kita orang ada juga order boat noodle. Beef boat noodle. Nasi putih, cayan. Tu tom yum. And dia punya main course dia dalam ni. Tom yum. Okay, kalau makan tom yum dekat Thailand ni macam biasa lah, selalunya sedap. Kita tengok nanti sedap ke tak. Tapi tengok udang dia kan. Settle lunch, kami pergi ke Koyo, sebuah pulau terletak di tengah-tengah Tasik Songkla. Dia bukan laut tau. Apa yang menarik kat Koyo adalah suasana kampung nelayan yang tenang dan pemandangan Tasik yang luas. Kita dah naik jambatan Tasik Songkla. Kamu kena dapat bola ikan tu. Ni best lah sikit nampak. Tak adalah setakat asyik makan. Nature cantik. Okay, kita dah sampai viewpoint Koyau. Tengok cantik pemandangan dia. Tasik dia besar, luas. Kat tasik dia ni pun ada jaring-jaring ni, jala-jala ni orang bela udang ke apa. Selepas luangkan masa di Koyo, kami teruskan perjalanan ke Songkla pula. Destinasi seterusnya Samila Beach, salah satu pantai paling popular kat kawasan ni. Pantai ni terkenal dengan patung duyung yang menjadi ikon Songkla. Kita dah sampai dekat Songkla. Now kita nak pergi jalan tengok. Ya, ada kuda. Ui. Dia ride kuda di sini. Damai lah dia punya suasana. Tak bising. Bunyi burung, bunyi ombak. Suasana di Songkla. Tu ni ramai-ramai tu, rasa yang tu kot. Sama macam ada street food. Okay, ni kita dekat ikonik Songkla. Ada ni, ada mermaid. Ramai orang bergambar kat sini. Golden mermaid. Apa dia tulis ni? Okay, hari nak hujan. Orang pun terpaksa berangkat dulu.
sana. Okay, kita nak pergi ke Deca Katot. Katot Deca tu balik pula. Nak makan ayam goreng. Ayam goreng fried chicken. Ni dia Katot Deca. Orang Malaysia banyak juga makan kat sini. So specialty dekat Katot Deca ni nama dia pun Katot. So ayam goreng lah. Kita tengok kita nak order apa yang ada. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Roti apa roti? Roti canai ada? Ada. Roti bukit. Yang Bukit Tinggi tu. Kita tengok apa yang Katot Deca ni ada. Dia apa ni? Fried chicken. Fried chicken. Ni pulut ayam. Cuba dia. Sekejap. Tinggal tengok. Yang mana sedap? Yang mana yang sedap? Yang semua sedap semua. Sekarang orang tak ramai lagi tapi table-table ni banyak yang dah reserve. Alright, kita sampai. Air cayan madu. Ais madu. Ui, tengok ni ah, bui dia. Wow. Goyang-goyang tau. Ini kelapa. Right, order kita orang dah sampai. Ayam goreng dengan nasi biryani, ada telur bungkus, ada shrimp cake, ada udang goreng tepung, pulut ayam dan dia punya kondimen. Okay, kita orang pun ada order ikan tiga rasa. Ikan tiga rasa dia, oi, boleh tahan, power besar weh. Timun dia pun bentuk hat. Oi. Kita orang hari ni heavy duty punya ni, heavy weight punya. Ni kita orang order apa roti ni apa tadi? Roti bukit. Roti bukit. Dia macam tengok tu. Macam lava gunung berapi. Ada cream, ada krim, ada pisang, ada ni apa Milo, macam Milo. Milo. Oi, tengok tu. Wah, dengan ni kan. Wah, you happy now? Yeay. Eh, you cuba ni. Sedap. Sekejap. Harga pun boleh tahan lah. Okey lah. Tapi kalau order less spice, still spicy. Itulah. I'm struggling with Thai food. The level Dia of spiciness dia memang hardcore lah. Yang minta kurang spicy pun, ui, spicy. Selesai isi perut, kami nak jalan-jalan di Asian Night Bazaar. Tempat ni memang antara tarikan utama waktu malam di Hat Yai. Suasana dia meriah. Kat sini korang boleh jumpa macam-macam jenis barang. Dari pakaian, beg, aksesori, souvenir. Memang tempat yang sesuai kalau nak cuci mata, beli buah tangan atau sekadar rasa suasana malam Hat Yai. Same sama 80. Hari ni kami tukar penginapan di Hat Yai dan kali ni kami stay di Bava Residence. Lokasi hotel ni memang strategik, terletak berhadapan Central Festival Mall. Bilik dia moden, cozy dan lengkap dengan kemudahan asas. Memang ideal untuk short stay atau rehat selepas travel yang jauh. Kita nak ke Chabura Dim Sum. Banyak fashion kat sana. Dua orang. Duduk kat meja. Wah, ke apa? Oh, belum lah. Belum masak lagi kan? Ya. Ayam Sirawang. Ayam Sirawang yang mana? Ya, ini ayam Sirawang. Ini Pikati. Ya, ini kaya hijau panang. Ini ikan semong. Kecang. Kecang. Ni ada inti apa dalam dia? Dia ada ni nama dia apa ayam tulang asin. Tulang asin ni. Ada ayam juga lah dalam tu. Ayam Tulang asin. Sirawang. Ada cendawan. Cendawan. Ya, besar kedai dia. Ramai orang Malaysia. Kita orang ada order Chabura. Gyoza steam. Gyoza ni. Okay, gyoza kita tengok apa gyoza ni. Dia macam ni, macam dumpling. Tapi dia cakap goreng tadi. Bawah dia katanya dia fried. Okay, order kita dah sampai.
Ni pedas tak? Padat. Pedas ya. Ni sauce spicy. Campur dah dim-sum ni sedap. Oh, jangan bisa sedap. Pedas. Ini suka lah makan pedas. Ini sekarang order dah lupa dah nama. Tapi macam-macam lah kita order. Sekarang ni kita orang dekat Central Hat Nyai. Saja jalan kat shopping mall nak pergi ke After You Dessert Cafe. Nak beli Milky Bun. Yang viral tu dekat Bangkok dia pun ada buka branch dekat Hat Nyai. Yay, hopefully tak ramai orang. Okay, so kita dah sampai dah After You Dessert Cafe. Dalam dia macam ni. Tapi sedih roti dia dah out of stock. Okay, thank you. Wah. Okay, jadi kita makan air kacang ni version Hat Nyai. Dia gebu macam habuk. Dia tak rasa macam ais sangat tau. Dia rasa gebu je. Sedap lah. Ingatkan rasa macam air kacang tau kat Malaysia. Tapi dia totally different. Dia memang ais dia memang dah rasa. Lepas tu dia punya salji ni sangat halus. Gebu, ringan. Sekarang kami nak singgah di Food Villa Hat Yai. Rasanya tempat ni masih baru sebab suasana dia bersih, moden dan teratur. Menariknya, banyak juga makanan halal kat sini. Jom kita tengok apa yang ada. Sekarang kita dekat Food Villa dekat Hat Nyai Village. Okay, orang cakap kat sini ada macam-macam makanan yang halal. Okay, kita nak tengok apa yang ada kat sini. So kita orang try otak-otak dekat Hat Yai. Sedap. Ramai orang Malaysia datang sini? Ramai, banyak. Okay, so kalau tunjuk sikit, ni dia fish crab egg. Tengok tu. Yang macam ni tu apa? Orek-orek ni. Dia punya apa tu crab egg kan. Oh, sedap kan ni benda ni. Juicy. Tu lagi fish crab meat. Tengok ni. Dia buka. Oh, dia ada letak daun ni. Apa daun ni? Beza macam Thai basil pun ada. Tapi sedap lah dia punya tu combination dengan otak-otak ni. Dia different sikit lah dengan otak-otak dekat Malaysia. Dan juga rasa dia pun macam agak different juga, lain juga sikit. Dan dia orang punya style macam ni. Kita nak dinner kat Alina Pizza and Halal Food. Alina Pizza and Halal Food dekat Hat Nyai. So kita orang mula-mula jadi kita orang order teh ais limau. Tapi ni lah teh ais limau paling canggih dalam hidup aku. Tengok ni, teh ais limau dia ada bunga, dia ada spiral, stirrer. Oh, memang canggih ya teh ais limau. Ni first time makan kat Hat Nyai, makan pizza. Order pizza. Okay, sebenarnya kan banyak kena tutup. Dan ni kita makan pizza. Kita order pad thai juga ni. Loh. Okay. Oh, dia punya pad thai ni rasa seafood. Pedas ke? Pedas. Manis kan? Not bad juga. Ni rasa ni. Ni pad thai ni yang special. Prawn roll. Macam mana kita rasa pad thai dengan prawn roll, telur udang. Dia punya rasa dia lemak. Lemak pekat, dia strong flavour. Rasa pad thai rasa masam-masam dia. Memang ngam lah dengan roll, dengan telur udang. Okay, sedap.
Sebelum meninggalkan Hat Yai, kami sempat singgah di Kim Yong Market. Pasar ni antara tempat wajib datang kalau korang nak rasa suasana local market. Kat Kim Yong Market, korang boleh jumpa macam-macam jenis barangan, dari makanan kering, kopi Thai, kacang-kacang, buah-buahan segar, sampai produk tempatan dan souvenir. Yang menariknya, harga kat sini korang boleh tawar-menawar dengan peniaga agar korang boleh dapat barang yang korang nak dengan harga berpatutan. 5 kilo 160. Belum besar 190. Berapa harga? 200 1 kilo. 200 1 kilo? Ini goreng. How much? Ini 105 lah. 105. 106. Ni berapa? 500 gram ke 1 kilo? 100 100 berapa? 106. 106 lah kurang. Dah selesai shopping dan beli barang kat Kim Yong Market, sekarang kami nak gerak menuju ke border Bukit Kayu Hitam. Perjalanan ambil masa lebih kurang 1 jam bergantung pada trafik. Kami plan nak singgah makan dulu di Nur Laila Restaurant yang terletak di Danok. Restoran ni adalah tempat makan halal yang popular. Ada masakan Thai dan juga cita rasa Malaysia. Memang pot terbaik untuk isi perut sebelum cross balik ke Malaysia. Kita orang order veggie cakes, telur bungkus. Lepas tu dia ada bagi ni apa? Dia ada bagi free lah, free pulang-pulaman. Ada, kita order daging bakar, air kelapa, air kopi. Air kopi dia sebelit. Ada somtam, satu liter lambai. Nasi putih, of course. We are Malaysian. Depan ada bahasa Melayu, selamat jalan. Lepas immigration Thailand tu, cop pasport. Siapa yang bawa kereta kena return custom declaration form. Okay, dah selesai dah check out Thailand. Nak masuk Malaysia pula. Okay, Alhamdulillah kita dah masuk Malaysia. So ni nak pergi ke immigration counter Malaysia pula, Bukit Kayu Hitam punya checkpoint. Okay, dah lepas dah, semua dah masuk dalam Malaysia. Okay, Alhamdulillah dah balik dah kita ke negara Malaysia, negaraku yang tercinta. Dah 2 minggu di Thailand. Rasa rindu lah kat Malaysia. Kata orang hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri, lagi baik hujan batu kat negeri sendiri lah.